Kemunculan Jacqueline Victor dalam dunia seni suara tanah air telah mencetuskan satu fenomena baru. Bermula dari pentas kelab malam, mempertaruhkan nasib di pentas Malaysian Idol. Bakat nyanyiannya memang diakui cukup memukau dan hebat. Cerita artis Malaysia kali ini membawa anda mengenali Jacqueline Victor. Malaysian Idol was a very big step in my life. Itu yang membezakan saya Jack yang dulu menyanyi orang tak kenal sangat. And then since I won, satu Malaysia kenal saya. Wow, where this woman came from, her voice. You know, we listen and we know how outstanding she is. Memang tidak boleh dinafikan ya, suara Jacqueline Victor atau penyampaian vokal styling dia tidak boleh disentuh. It is absolutely wonderful. Jacqueline, anak perempuan Joshua Tanaraj Victor atau lebih dikenali sebagai Jacqueline Victor, dilahirkan di Hospital Besar Kuala Lumpur pada 4 Disember 1978. Menerusi pasangan Joshua Tanaraj Victor dan Maggie Victor, Jacqueline Victor merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. She was like every other kid. There are times when she's naughty, there were times when she was good. Biasalah, macam budak-budak selalu nakal, kan? So dia pun samalah, dia pun nakal. Mengimbau kembali kenangan zaman kanak-kanak Jacqueline Victor mungkin tidak seindah zaman kanak-kanak yang lain. Pernah menetap di beberapa tempat yang agak tidak selesa. Keluarga Jacqueline Victor pernah menempuhi saat yang genting dalam kehidupan mereka. Pada tahun 1988, Jacqueline Victor dan semua ahli keluarganya telah menerima satu berita yang mengejutkan. Berita kehilangan Joshua Tanaraj Victor yang diragut nyawanya dalam satu nahas kemalangan jalan raya benar-benar memberi tamparan hebat kepada ibunya. Saya kat sekolah masa tu. Then only I realised that my father had passed away. Tapi diorang tak nak cakap. Saya dengar sebab orang besar tengah bercakap. Saya dengar, saya dah dapat tahu. Until malam tu mak saya dah pergi Johor sebab my father accident dekat Johor, baru saja dia bagi tahu, dan masa tu baru saya boleh menangis. Bila dia meninggal tu, kita memang tak ada apa-apa. Memang dia tak ada insurance, tak ada apa benda. So, my mom had to start daripada kosong. Meninggalkan Balu, Maggie Victor dan 4 orang anaknya, Jacqueline, Justin, Gerard dan Julian, kehilangan Joshua amat dirasai keluarganya. Lepas ayah dia meninggal, I terpaksa kerja and diorang di rumah sendiri. So, I kena masak and then I tell them to go to school. They come back, they know what to do. The hard part was when I had to manage work and manage taking care of them alone. Memang kita sangat susah masa tu. Makan pun tak cukup. She grew up fast. She knew that there was no father. Walaupun masa tu hanya 10 tahun, saya faham yang saya tak boleh nak minta apa-apa kat my mom. So she became more matured at a young age. So that was something, and she didn't ask me for things that she knew I couldn't provide. Kadang-kadang saya lagi rela berjalan ke sekolah, simpan duit tambang tu daripada minta kat mak saya sebab saya tahu memang susah. Peristiwa kehilangan ayah tercinta ibarat mimpi ngeri buat keluarga Jacqueline Victor yang berlaku dalam sekelip mata.
Namun, Jacqueline Victor tetap meneruskan kehidupan dengan satu semangat yang kuat daripada ibunya. My mom is a big influence in my life. Sebagai seorang anak, you boleh tahu perangai dia dibentuk atau diarah ke jalan yang betul daripada mak dia. Memang dia dengan mak dia, there is a connection, very strong connection. My mom was alone and on her own to take care of 4 children masuk umur dia 31. Sampai hari ini saya tak tahu macam mana dia boleh buat, sebab kalau saya dalam keadaan dia, saya rasa saya tak boleh. Memang saya dah tergive up dah. Menumpang tinggal bersama ibu saudaranya di kawasan Gereja Tamil Methodist Brickfield. Di sinilah Jacqueline Victor dikatakan mula menunjukkan bakat seninya. Saya kenal ayah dah dalam kita nyanyi dekat gereja, dari carols, dan dia jadi song leader dalam kumpulan tu. Bakat nyanyi, mungkin dia dapat bakat tu dari ayah dia. She sings all the time, and the brothers used to get annoyed because shut up, you know, you're trying to sleep, and she will be screaming on top of her lungs, and that is something when you look back, it is nice and sweet. Jacqueline Victor mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Taman Ehsan Kepong dan seterusnya meningkat ke Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Ehsan Kepong. Semasa zaman persekolahan dulu, gadis ini memang lincah bersukan. Semua benda lah saya masuk. Daripada 100 meter, 200 meter, 4x100, 4x4, 800, 1005, semua saya ambil. Dia kuat lari. Dia memang olahragawati sekolah berapa kali, 2 kali. Masa tingkatan 3 dengan 4, saya jadi olahragawati sekolah. Olahraga, melintas desa. So kebanyakan masa saya habiskan di padang sekolah. Bagaimana pula dengan bakat nyanyian semasa di sekolah dulu? Saya 24 jam menyanyi. Duduk kat dalam kelas, duduk betul-betul depan meja cikgu menyanyi. Tangan akan bergendang dan mulut akan bergerak. Menyanyi. Masa kelas ni. Masa katalah kita 4 orang kawan-kawan tengah sembang-sembang kan. Dia dengar apa kita cakap. Tapi dia start nyanyi. So kita time tu, memang kita tahu suara dia sedap. Kita cakap, dah, tahu suara kau sedap. Dah diam. Kita tengah cakap kan. Asal kau sibuk nyanyi sekarang? Pada usia remaja, Jacqueline Victor mempunyai hobi yang agak jarang diminati oleh remaja perempuan. Saya suka motor, superbikes. Kita memang minat lah motor. Nak cakap minat tu bukan macam gila motor. The minute you hear motorbike sound, semua akan pandang kat luar sebab kita memang suka motor. Kita ada bincang lepas 18 tahun, mana tahu kita boleh join. Kita jadi pelumba perempuan yang pertama di Malaysia. Selepas menamatkan zaman persekolahan menengah, Jacqueline Victor sebagai anak sulung dalam keluarga mempunyai tanggungjawab besar dalam menyara kehidupan keluarganya selepas pemergian ayah tercinta. There came a time when saya dah keluar sekolah, saya dah start bekerja. And help me to support the family. So now kalau kita nak belajar ke, kalau kita nak apa-apa, you have to do it on your own. You tak boleh nak mengharapkan mak lagi. First they tried office job. And then dia tak boleh duduk dekat office tu. Kan dia punya mulut pun selalu nak nyanyi. Saya memang nyanyi selalu pun. So lepas tu dia join dengan band. And then dia nyanyi bersama band selama 8 tahun sebelum Malaysian Idol. Nantikan selepas ini. Gina dah perasan dia sebab dia memang tak berhenti nyanyi. Manalah semua orang lain tak stres. Semualah tekanannya sebab dia ni boleh tak berhenti nyanyi. Tahu lah, sedap kan?